Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan, bila adik bekerja sebagai barber, jangan ukur perlumbaan kita dengan orang lain. Lain padang, lain permainan je. Berarti ukur kita dengan jangan terjun kerana nak berlumba dengan orang, kemudian kita kata apa? Aku pun sekurang-kurangnya walaupun aku tak pakai kereta selalu kan, jual lah Myvi ni, beli X70, parking depan ni, orang tahulah aku tukang rambut yang berjaya. Kalau tidak, daripada aku start dulu aku pakai Myvi, sampai sekarang pun aku duk pakai Myvi selepas 5 tahun. Kereta adik point ke point je. Kereta ni point ke point. Myvi tu boleh bawa adik daripada rumah, balik rumah. Sebab kehidupan kita ni bila kita jadi barber, kita tak boleh hidup macam orang lain. Barber tak ada life. Barber tak ada life. Dia akan bekerja 6 hari seminggu. Dia buka 10 pagi sampai 12 malam. Saya tahulah tu, Zenon Barbers tu kawan saya. Dia pun tak ada life. Orang buka barber ni. Demand datang pada hari Minggu. Okey, demand datang pada hari Minggu. Bila cuti weekdays, tak nak cuti. Bila kita dah weekdays, kita tak nak cuti. Sebab bila cuti weekdays, mana ada kawan. Sebab adik muda lagi, maka bekerja. Maka datanglah satu benda yang paling berat. Aku bekerja lebih teruk pada orang lain. Tapi aku still dengan Myvi aku. Orang lain kerja office, balik hari, enjoy, datang melepak kat tempat aku apa semua, bawa X70. Kita mengukur kemajuan orang, kerjanya lebih senang, gaya hidupnya lebih meningkat. Kita menghukum diri kita, kerja lebih berat, tapi perubahan hidup tak ada. Maka hati-hati. Supaya apabila adik terlibat dengan keadaan begini, jangan bunuh diri. Dengan membuat kayu ukur yang salah. Nanti adik belilah X70, parking dekat situ. Sebagai tanda nak menggembirakan hati, orang cerita tengok Din. Kau meniaga barber, dia start dulu bawa Myvi, sekarang X70. Beli kereta untuk parking je. Kemudian terpaksalah pula dekor kedai. Supaya orang tak kata kedai kau lama macam dulu. Sebenarnya servisnya adalah gunting rambut yang bagus, skill menggunting yang bagus, skill mengurus pelanggan yang bagus, dan pelanggan gembira dengan result rambut. Bukan pelanggan gembira dengan wajah kedai. Sebab kita meniaga gunting rambut ni, Dik, kita adalah repeat customer. 70% kita adalah dapat satu customer, kita nak jadi repeat customer. Sebab orang yang prihatin pada rambut akan datang setiap 2 minggu gunting rambut. Terutama mereka yang gunting pendek macam saya ni, yang main mata kosong dan mata nombor 1. Panjang sikit kita dah tak selesa. Jadi perniagaan kita ni adalah repeat customer. Jadi nak jaga repeat customer kita ni, servis kita bukan lagi kedai. Sebab repeat customer ni tak sama macam first customer. Yang akan ada rotate setiap bulan 30 je muka persen muka baru. 70% muka lama. Muka baru ni datang, wah, kedai barber ni nampak steady. You akan encourage 30% untuk masuk. Tapi kalau you tak encourage benda yang pertama, iaitu tentang skill untuk mendapat repeat customer, tuan-tuan akan rasa benda ni akan sebagai benda yang tak apa tuan-tuan tak jaga.